Ibu dah terpaksa pulangkan Bibi. Bibi kasih tahu. Ibu terpaksa pulangkan Bibi sebab khidmat Bibi ni adalah untuk jaga Ninda. Ibu sekarang dekat bilik Ninda, bilik mak ibu sendiri. Semalam lagi ibu dah sampai. Habis meraung ibu tengok rumah ni. Okay, ni tempat yang Ninda selalu tidur. Habis meraung ibu. Tempat yang dia tidur masa dia sakit. Lepas tu ini jam yang ibu beli. Semata-mata nak dia dengar selalu zikir masa dia tidur, dengan zikir, dengan azan, dengan doa-doa. Ibu belikan. Sekarang dah tak ada siapa nak guna. Lepas tu ibu belikan ni. Ibu belikan kursi roda untuk anda, senang untuk bergerak. Jenis yang lipat, yang ringan. Senanglah kalau anda kata anda nak duduk sini, anda nak jalan-jalan, pergi hospital, semua dia pakai kursi roda ni. Sebab ibu beli ni sebab dia ringan, mudah bawa, senang letak dalam kereta. So ibu akan rindukan anda. Ibu akan rindukan mak ibu sendiri. Okay, and then ini jaket yang dia pakai masa dia sakit. Ibu akan bawa balik benda ni untuk lepaskan rindu ibu. Inilah jaket dia. So inilah jaket dia. Kalau katakan ibu seorang, ibu tak boleh hadap benda ni tau. Ibu ada suami, ibu ada anak-anak. Jadi ibu kena kontrol. Ibu kena kontrol benda tu. Bibi ibu yang jaga Ninda. Bibi. Ibu dah terpaksa pulangkan Bibi. Bibi kasih tahu. Ibu terpaksa pulangkan Bibi sebab khidmat Bibi ni adalah untuk jaga Ninda. Terima kasih Bibi. Terima kasih sebab sabar dengan Ninda, sabar dengan nenek. Terima kasih Bibi. Semoga kat tempat baru ada majikan yang lebih baik. Saya doakan Bibi lebih senang di sana ya.